Jangan mengalah, laung suara, jom bangkit cipta juara. Hai, kita nampak. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kita nampak ni, saya kuat sikit. Ya. Anak saya saja nak sembunyikan diri. Okay. So, selamat datang ke Bling Bling Lucky Draw untuk bulan Januari 2025. Pembukaan untuk tahun 2025. Okay. So, siapa yang hadir hari ni, siapa yang masuk, tolong komen sikit kan. Saya nampak setakat ni ada Mat Nasri, ada Chris. Itu sajalah. Okay, so welcome. Tak ramai pun tak apa. Lagi cepat korang boleh menang insyaAllah. Okay, dan juga. Okay, saya nak beritahu. Malam ni kepada korang yang join sesi Bling Bling Lucky Draw ni, kepada hanya yang ada masuk nama je lah. Kepada yang berjaya masuk nama, login nama, malam ni kita ada open untuk kempen Sambar Now. Yang mana kempen Sambar Now ni adalah korang yang customer kan, yang masuk dan apa nama benda ni, dan beli 10 botol sebagai Bronze Warrior sepanjang malam ni hingga 12 malam, korang layak untuk memenangi 1 unit free Mr. Terapi kita bagi. Maksudnya korang beli 10, kita bagi 11. So cari ejen masing-masing yang bawa korang, yang korang beli Mr. Terapi daripada diorang lah, ataupun Mr. Cool. Okay. So right, so ready ke malam ni? So cuba komen sikit berapa ramai yang dah ready. Berapa ramai yang dah ready ni, cuba komen sikit. Akhir janganlah cakap say hi pakcik, hai kakak, hai abang-abang so. So berapa ramai yang dah ready ni? Cuba komen ready sikit. Saya pun faham korang hari kerja kan, so tak nak ambil masa korang yang lama. Cuba komen dulu ready ke ready. Kita nak buat lucky draw ni. Akhir, jangan ambil payah. Tengok ni, jap sekejap je. Okay. Tengok ni. Okay, so berapa ramai yang ready? Okay, Chris dah ready. Mat Nasri mana Mat Nasri? Mat Nasri ready tak? Mat Nasri, are you ready? Saya nampak setakat ni 2 orang je. Mat Nasri ni saya rasa under Zai kot under Zai ke? Chris dah menang 2 kali. InsyaAllah mana tahu hari ni, malam ni adalah yang ke-3. Kan? Betul tak? Yang ke-3. Okay, so saya pun tak nak bazirkan masa insyaAllah. So kita teruskan kita teruskan sahaja. Sekejap saya share screen. So sebelum tu nak tanya, semua sihat ke? Adakah korang semua sihat? Line okey tak? Kalau saya terlambat sikit, mungkin line saya tak berapa okey sikit. Sebab tadi sebelum buka tadi memang macam tak ada line. Tapi alhamdulillah bila on ada je kan. Okay. Nampak tak ayah punya ni? Ayah adik buat marah. Kenapa buat marah? Okay, sekejap. Okay, nampak yang screen kan? Kau nampak tak screen? Silap. Good. Okay. Macam ni. Okay lah, perlukan tu nak tengok nanti siapa yang sahut. Saya nanti. Okay, macam ni. Okay, setakat ni semua orang ada ke tak ni? Alhamdulillah, Chris sihat. Okay, so saya rasa tak ramai orang. So kita mulakan sesi. Kenapa dia tak keluar? Dia terslow lah. Okay, Chris nampak right. So bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kita mulakan pusingan lucky draw kita malam ni dengan tuma kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Ready semua dah ready? Okay, kita mulakan pusingan lucky draw bling bling. Nama ramai, orangnya tak ada, biasalah tu. Nur Asyah ni dah 3 kali berturut-turut ni kalau dia ada ni. Asyah 1, Asyah 2, Asyah 3, Asyah 4, Asyah 5,
Asyiah 6. Asyiah 7. Asyiah 8. Asyiah 9. Asyiah 10. Asyiah tak ada Okey. Okey, kita pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hadir insya-Allah ada rezeki dia. Amira 1. Amira 2. Amira 3. Amira 4. Amira 5. Amira 6. Amira 7. Amira 8. Amira 9. Amira 10. Tak ada. Okey. Kita buang, kita pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Chris, doa Chris. Dan depan ni nama Chris. Nur. Tak sebut lagi, tak keluar lagi. Okey, Nur Adila Omar Laleli. Baru tadi mesej dia ni. Adila 1. Adila 2. Adila 3. Adila 4. Adila 5. Adila 6. Adila 7. Adila 8. Adila 9. Adila 10. Okey, Adila pun tak ada. Sebab tu lah Isra belajar membaca. Boleh nama sendiri. Okey, so kita buang Adila. Kita pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Aduh, dia pergi tempat lain pula. Nur Anis Dayana binti Ramli, customer Laleli. Anis 1. Anis 2. Anis 3. Anis 4. Anis 5. Anis 6. Anis 7. Saya nak tengok dia. Saya nak tengok siapa yang beli. Siapa yang reply. Anis 8. Anis 9. Anis 10. Tak ada. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Nak tekan. Tak boleh buat suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Chris, are you still there? Bertahan. Ya. Okey, Syahrim bin Isa. Syahrim 1. Ayah, dalamnya ada benda Syahrim kali 2. ke? Ayah, dalamnya. Jangan buka benda lain, please. Syahrim 3. Ayah, dalamnya. Syahrim 4. Syahrim 5. Syahrim 5. Syahrim 6. Syahrim 6. Syahrim 7. Syahrim 8. Syahrim 9. Syahrim 10. 10. Ada. Tak ada. Kena buang ke? Kena buang. Yeay. Jangan pegang phone ayah. Awak just tengok je. Ayah nak tengok siapa yang sahur. Kalau awak alih, siapa macam mana nak tengok? Awak duduk je. Okay, kita tengok siapa pula lagi. Orange ke? Orange. Fatin Nadiah Nabilah binti Maddan. Fatin 1. Fatin 2. Fatin 3. Fatin 4. Fatin 5. Fatin 6. Fatin 7. Fatin 8. Fatin 9. Fatin 10. Okay, Fatin tak ada. Kena buang. Kita pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib balik. Okay, kat mana dia sangkut? Okay, Nurul Azman bin Faizul Laleli. Azman 1. Azman, where are you? Azman 2. Azman 3. Azman 4. Azman 5. Azman 6. Azman 7. Azman 8. Azman 9. Azman 10. Okay, Azman tak ada. Kita pusing lagi. Ramai tak ada ni. Siapa yang ada ni insyaAllah ada rezeki korang dia main-main lah dengan Chris. Okay, Nur Yusnisa binti Syarafat. Yus 1. Yus 2. Yus 3.
Yus 4, Yus 5, Yus 6, Yus 7, Yus 8, Yus 9, Yus 10. Mat Nasir. Mat Nasir tak nama apa ni? Saya tengok dalam list tak adalah nama Mat Nasri. Mat Nasri ke Mat Nasri? Tak adalah Mat Nasri. Okay, saya dah tengok. Sekejap mana Bukan sini. Kucing. So ada key in tak nama? Kalau tak ada key in memang nama tak keluar tau. Sebab tu kena isi nama. Okay. Mana. Tak ada nama Encik Nasri, tak ada naik tadi Zai. Setakat ni saya tengok sekali lagi kertas pula lah, response sheet. Yang ada Alia Natasha yang baru masuk yang baru key in 23 hari bulan. Muhammad Nasri bin Muhammad Subri. Ada je. Oh. Nama dia tertinggal ke? Muhammad Nasrius Nisa. Okey. Kita masukkan Muhammad macam mana masuk? Sekejap kita masukkan Muhammad Nasri. Muhammad Nasri bin Muhammad Subri. Sekejap. Sebaik perasan. Kita kecilkan sikit. Okey, Muhammad Nasri bin Muhammad Subri, betul betul tak ni? Semua dah masuk ke? Kalau ikut ada Ahmad Kadir. Ahmad Kadir siapa sekejap. Macam ni. Okey, Zai punya tadi ada nama Aisyah dah lepas. Nasri, Alia Natasha, Siti Zuraida, Siapa tu ayah sama tu? Muzaffar, ini ni ejen tim Zai. Fakhirah Rozi. Ayah Siapa kata lagi? nama tu siapa? Itu kan. Betul tak nama saya sebut tu semua Kalau ikut ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Betul? 1, 2, 3, 4, 5 Okey. So kita sambung. Okey, kita dah masuk nama Cik Mat Nasri. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Zulaikha Syifa binti Cik Izham. Aisyah nama dah lepas. Aisyah nama dah naik dah tadi Zai. Zulaikha 1. Zulaikha 2. Zulaikha 3. Zulaikha 4. Zulaikha 5. Zulaikha 6. Zulaikha 7. Zulaikha 8. Zulaikha 9. Zulaikha 10. Tak ada Zulaikha. Okey, kita teruskan. Yang baru masuk boleh belanja like sikit. Dan juga kalau ada tak yang baru masuk ni? Yang baru masuk kita beritahu sekali lagi kita ada panggil nama dia ni nama dia adalah Sambar Now. So korang yang jadi ejen yang beli dan nak jadi ejen, beli 10 botol, korang boleh layak untuk mendapat 1 botol free ditaja oleh Laleli. Perangi. Pelaki. Okey, kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Boleh bagi Zai kan? Biasalah diorang ni tulis nama tapi tak nak, tak apalah nak buat macam mana. Sikit lagi Muhammad Nasri tu. Okey, Alia Natasha, Zai Mira Nanian, Alia 1, Alia 2, Alia 3, Alia 4, Alia 5, Alia 6, Alia 7, Alia 8, Alia 9, Alia 10. Okay, Alia tak ada. Kita bagi peluang kat kawan-kawan kita yang lain.
Okey, Nur Hawatif binti Hassan, customer Iza. Hawatif 1. Hawatif 2. Hawatif 3. Hawatif 4. Hawatif 5. Hawatif 6. Hawatif 7. Hawatif 8. Hawatif 9. Hawatif 10. Tak ada, tak apa. Bukan rezeki Hawatif. Kita pusing lagi. InsyaAllah kita tengok rezeki siapa malam ni. Nur Shazwina Ezwin binti Abdullah. Customer Laleli. Shazwina 1. Shazwina 2. Shazwina 3. Shazwina 4. Shazwina 5. Shazwina 6. Shazwina 7. Shazwina 8. Shazwina 9. Shazwina 10. Tak ada. Okey. Saya rasa kita siapa nama-nama yang tinggal ni tinggal Aziah, Chris, Ahmad Kadir, Nurul Huda, Nur Zalina, Farah Syamila, Siti Sabariah, Wan Azlan, Nur Fakirah, Muzaffar, Zuraida, Mat Nasri. Okey, tinggal tak aman, kita shuffle sikit. Okey, shuffle kali. Okey, lepas tu kita pusing balik. Okey Bismillahirrahmanirrahim. Kan, saya pun nak kalau boleh saya je lah menang. Kan, Gorba. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok siapa yang menang. Nama siapa yang naik? Nur Aziah binti Muhammad Nur, customer Iza. Aziah 1. Aziah 2. Aziah 3. Kenapa kalau dah dapat nama Aziah 4. ayah kena kira? Dah kena kira nak panggil diorang. Aziah 5. Aziah 6. Aziah 7. Aziah 8. Aziah 9. Aziah 10. Buang nama Aziah. InsyaAllah ada rezeki lain. Saya minum sekejap ni, penat ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, persaingan makin sengit. Makin pendek. Ya, ramai customer Izzah. Nama customer Zai pun ada yang dah hilang. Tapi itu biasa. Wan Azlan bin Wan Nordin. Azlan 1. Azlan 2. Azlan 3. Azlan 4. Azlan 5. Azlan 6. Azlan 7. Azlan 8. Ayalah cuma. Azlan 9. Azlan 10. Okey, Azlan pun tak ada. Kita pusing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada ayah. Satu saya sudah belajar membaca. Apa je? Nurul Huda binti Abdullah. Huda 1. Huda 2. Huda 3. Huda 4. Huda 5. Huda 6. Huda 7. Huda 8. Huda 9. Huda 10. Tak ada semua yang baru masuk ke apa ke yang belum like, tolong like video ni, tolong like page ni. Kalau boleh minta tolong share video ni lah. Semoga ramai yang dapat manfaat, insyaAllah. Okay, so tak ada Huda, kita pusing lagi So persaingan sangat sengit. Kalau ikut yang saya nampak ni, Chris dengan apa maksud? Chris dengan siapa tadi? Chris dengan Mat Nasri. Tu lah kalau Asia tak masuk kotak dah 1 gram, betul? Dia dah berapa? Dah 2, 3. So 3 gram lah kan Asia. Ada banyak yang nak naik online. Kan? Memang cabar pada yang online ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pusing. Berapa kali dah ada nama Chris? Ya, akhirnya Christina Jayan. Chris 1. Chris 2. Chris 3. Chris 4. Chris 5. Mana Chris ni? Chris 6.
Chris 7. Chris 8. Tadi ada Chris. Chris 9. Ya, Chris 10. Okey, tahniah Chris. Berapa kali dah Chris menang ni? Gold bar. Ramai tak berminat tapi yang berminat tu ada rezeki. So tahniah kepada Chris. Kepada Mak Nasri, jangan sedih Mak Nasri. InsyaAllah mana tahu ada rezeki lagi. InsyaAllah. Pani ni. Chris pun dah berapa kali round kan Chris? Yang tak masuk nama dia. Rasa dah 5-6 kali dah. Lucky draw tak ada nama Chris. So akhirnya nama Chris naik juga. Tahniah Chris. Boleh Chris beritahu tak? Dah berapa kali dah Chris menang gold bar? 2 ke 3 Sebenarnya boleh je nak tengok sekejap Saya tengok sikit. Bukan. Berapa kali Chris menang gold bar? Chris ingat tak? 2 kali dah dapat gold bar. So kali ketiga dapat gold bar. Dah 3 gram dah tu. Dah keluar. Dah 3 gram. So tahniah. Tak apa, jangan putus asa ini kalau jangan nak buka ni. Siapa kerja. Kalau tak nampak orang tulis. Sekejap je. Okay. So tahniah kepada Chris. Yang tak menang tak apa, insyaAllah next week pula. Next month kita jumpa lagi. Tahniah dan semoga saya dan Sal dan semua tim Nadali doakan semoga Mr. Terapi dapat bagi manfaat dekat korang satu family. Bukan setakat manfaat kesihatan sahaja tapi juga manfaat kewangan juga. Okay, insyaAllah. Ayah, Chris tu apa? Nama cik tu Chris Jayan. So ayah panggil dia Chris. Okay. Kita cakap lah tahniah. Tahniah. Tahniah insyaAllah. Okay. So saya rasa tu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Kalau korang ada apa-apa any soalan nak tanya, tanya je. Saya dan Sal sentiasa ada. Even tim-tim kita. Macam tadi kita ada Zai, kita ada Iza. Boleh membantu. Dengan Deniha, Akil Haras. Dengan abang Amal kat luar tu. Dengan kakak dia. Kakak saya tengah tidur. Dah tidur dah. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada korang yang sentiasa beli mesin terapi. InsyaAllah, hilang kembali. InsyaAllah banyak manfaat dia yang korang boleh dapat. Dan saya cadangkan kalau korang rasa best, jangan pakai seorang. Share dengan kawan-kawan, share dengan jiran-jiran, share dengan mak ayah kita ataupun adik-adik kita. Bukan untuk baby je, orang tua pun boleh pakai. Dan yang best bukan setakat pakai beli mesin terapi, korang pun berpeluang menang emas lagi. Kan? Best kan? Okay, so itu saja. Bye-bye. Okay, bye-bye. Cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. See you. See you. Jumpa lagi di Bling Bling Lucky Draw akan datang. Bye. Akan datang. Bye.